Cara orang kaya dan orang biasa guna hutang. Orang kaya guna pinjaman untuk beli aset. Orang biasa guna pinjaman untuk beli liability. Sama-sama berhutang tapi satu makin bebas, satu lagi makin sempit. Orang kaya guna loan untuk benda yang bagi pulangan. Contoh, beli rumah untuk disewakan, buka bisnes atau beli saham yang tambah aliran tunai. Setiap hutang ada hasil yang balik kepada mereka. Orang biasa guna loan untuk beli benda yang susut nilai. Contohnya, loan kereta. Keluar showroom, terus harga jatuh. Bayar ansuran tiap bulan tapi tak ada duit yang masuk balik. Buy now, pay later. Barang belum rosak, hutang dah bertimbun. Orang kaya tanya, berapa lama nak balik modal? Orang biasa tanya, berapa bulanan ansuran? Satu fikir panjang, satu fikir cukup bayar atau tidak. Berhutang tak salah. Yang salah tu ialah bila hutang tu tak bantu kita maju. Nak ubah hidup, ubah cara kita guna hutang. Hutang boleh jadi beban, tapi kalau bijak, hutang tu boleh jadi tangga naik ke tahap yang lebih baik. Hutang bukan musuh. Yang penting, cara kita guna hutang tentukan masa depan kita. Nak tahu lebih lanjut lagi, cepat komen hutang kat ruang komen atau pergi profile Dennis. Klik link bio, like join Dennis atau get offer. Masukkan maklum anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Like join Dennis.